Ini adalah respon kepada sidang media yang dilaksanakan oleh Tan Sri Rais Yatim. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri atas kecanaan dan keprihatinan Tan Sri untuk menegur. Saya rasa ini satu tanggungjawab yang penting kepada rakyat Malaysia bagi kita menyatakan pandangan balas kita secara kritis. Era di mana kerajaan mengetahui segalanya sudah berakhir, itu seringkali kita ucapkan. Dan saya sangat mengalu-alukan agar lebih ramai lagi pemimpin, sama ada pemimpin semasa ataupun bekas pemimpin, sama ada pemimpin politik atau bukan politik, bersama-sama berkongsi kecanaan dan keprihatinan, khususnya apabila timbulnya isu ataupun insiden yang boleh menimbulkan kesangsian kita tentang keutuhan negara ini. Saya ingin menyentuh beberapa aspek di dalam sidang media itu. Yang pertamanya adalah berkait tentang respon balas netizen. Kita lihat majoriti yang menyatakan penghargaan kepada Tan Sri, dianggap sebagai negarawan berani untuk menyatakan yang benar. Tidak kurang juga ada pihak yang menuntut agar PDRM maupun Majlis Raja terlibat sama dan mengambil tindakan terhadap isu yang ini. Malah ada juga komen yang sifatnya politikal yang sampai meminta kepada kerajaan semasa ini dibubarkan kerana dianggap gagal hanya kerana insiden yang ini. Saya kira itu hak rakyat. Namun dalam konteks kita menyantuni persepsi rakyat ini, harus ia dibendung di dalam lingkungan perimeter ilmu dan juga hakikat. Kerana ada beberapa sisi pandang yang akan saya butirkan selanjutnya. Yang kedua adalah tentang gambaran ketidakcekapan ataupun alpanya pihak berkuasa, dan banyak dituding dalam sidang media itu kepada PDRM. Selain daripada PDRM, kita tahu elemen-elemen sebegini sebenarnya ditangani di peringkat Majlis Keselamatan Negara. Itu satu agensinya. Untuk kita merumuskan bahawa PDRM maupun MKN tidak tahu ataupun tidak mengambil tindakan terhadap kebimbangan-kebimbangan yang dinyatakan oleh Tan Sri ini, saya rasa ia adalah merupakan satu rumusan yang agak mendadak. Kerana kes ini sifatnya sensitif dan ia ada implikasi diplomasi. Perkara yang sifatnya sensitif tidak dibincangkan di media massa, tidak dibincangkan secara terbuka dan sembrono. Ianya akan memberi kesan kepada ekonomi, diplomasi dan juga intel yang sedang berlangsung. Tan Sri juga menyatakan Tan Sri pernah berada dalam portfolio, mengetahui bagaimana pengoperasian isu-isu sebegini. Sepatutnya Tan Sri memahami bagaimana caranya untuk isu-isu sebegini ditangani kalau ianya dilakukan siasatan ke atasnya. Dan kita juga tahu tentang insiden seperti ini tiba-tiba mengejutkan, dan ada banyak contoh yang kita boleh sebut. Jadi untuk kita mengatakan bahawa PDRM ataupun MKN tidak melakukan apa-apa, dalam arti kata kalau kita tidak mendengar apa-apa tentangnya, tidak semestinya tiada tindakan ataupun siasatan. Yang kedua adalah dalam konteks diplomasi. Yang ketiga adalah tentang aspek diplomasi. Untuk mana-mana ketua kerajaan menyatakan pendirian sanksi dan prasangka terhadap negara lain adalah sesuatu yang very unbecoming, very undiplomatic. Kita juga tahu bahawa hubungan jalin di antara Malaysia dan negara China itu telah berlangsung sejak era kepimpinan Tun Razak lagi. Malaysia adalah merupakan antara negara awal mempunyai hubungan diplomatik sehingga ia dikritik oleh blok barat. Dan pada hari ini kita melihat pertembungan kuasa barat dan timur, dua paksi Amerika dan China. Untuk kita secara melulu mengatakan adanya penjajahan bentuk baru akan memberikan kesan yang besar kepada hubungan diplomatik. Tan Sri juga pernah mengendalikan kementerian, berada di portfolio kementerian luar. Bahkan suatu mana Tan Sri menjadi penasihat sosial budaya bertaraf menteri, ketika itulah panda diplomasi berlangsung dalam kabinet ini. Jadi tiba-tiba untuk kita mengatakan kesangsian dan kecurigaan secara terbuka dan secara rasmi adalah sesuatu yang mungkin tidak wajar dilakukan. Dan yang keempat adalah berkait tentang membina naratif bangsa. Tan Sri pernah menjadi anggota portfolio Kementerian Komunikasi dan tentunya tahu bagaimana fabrik sosial Malaysia yang pelbagai rencam dan ragam ini harus dicermati agar tidak menimbulkan kesangsian. Jadi sebagai orang yang berpengalaman, seharusnya kita tahu bagaimana naratif nasional ini boleh dibentuk untuk kita menuding kepada beberapa insiden seperti penemuan kelongsong peluru, lagu negara China yang dimainkan dan juga pengibaran bendera. Ketiga-tiga kisah ini atau insiden ini telah pun sama ada dilaporkan, telah pun disiasat. Bahkan misalnya insiden kelongsong peluru telah dibuktikan bahawa ini merupakan berita palsu. Untuk kita mengungkit kembali insiden-insiden yang telah pun ada penafian dan pembuktian bagi membina naratif kebimbangan ataupun menimbulkan rasa takut, itu adalah merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Kerana
apakala ianya palsu, bahkan telah pun dinyatakan hujah balasnya, kita harus mengangkat hujah balas itu serentak apabila kita mengemukakan naratif kita. Masuklah kepada elemen yang kelima yang ingin saya bicarakan tentang kedaulatan, kenegaraan, dan di situ dibincangkan tentang MM2H dan juga isu kerakyatan. Dikatakan bahawa kemasukan warga asing yang tidak pulang pada November tahun lalu, akhir tahun lalu, Kementerian KDN telah pun membuat kenyataan rasmi, laporan menafikan 1.2 juta rakyat Cina tidak pulang ini dan dibutirkan angka-angkanya. Ya. Jadi apabila ia telah dilaporkan dan dijawab balas lengkap dengan angka-angkanya, sekiranya kita tidak mempercayai angka-angka itu, maka hujah balas haruslah dibawa ke medannya di Parlimen. Tan Sri sendiri merupakan yang di-Pertua Dewan, seharusnya memahami bagaimana tata kelola kenegaraan ini dilaksanakan. Kerana di mana penghujungnya kalau hujah balas itu tidak pula digandingkan dengan pembuktian yang sebaliknya. Jadi kalau ada kesangsian tentang data yang dikemukakan oleh kementerian, ia harus dibawa ke dalam platform yang sepatutnya. Dan bila diungkitkan semula serentak dengan membina naratif bahawa negara kita ini terancam, saya rasa itu membina satu naratif yang sangat mengelirukan dan menimbulkan masalah yang pelbagai. Ya. Dan rumusan saya begini, kita seharusnya bila kita membicarakan tentang kenegaraan ini, kita harus meraihkan semua pihak yang inginkan negara ini utuh dan kekal bersama. Dan tidak harus kita nafikan ada saja pihak yang bukan Melayu bahkan mempunyai rasa kecintaan yang tinggi kepada negara ini. Jadi janganlah kerana beberapa insiden, bahkan ia palsu pula, kita ungkit bersekali dan menganggap bahawa ada pihak yang mengancam keselamatan daripada kaum-kaum tertentu dan dikaitkan negara di luar. Sebagai seorang negarawan, saya kira itu sesuatu yang mungkin seharusnya ditangani dengan lebih cermat. Untuk apa juga tujuan itu terpulang, kerana ini merupakan negara merdeka, masing-masing boleh memberikan pandangan. Janganlah kerana ketidaksetujuan kita kepada mana berpihak, bahkan apatah lagi kalau belahan politik, dan kita sekaligus membina naratif itu dengan hujah-hujah yang tidak benar, hanya bertujuan untuk diskredit. Itu sebenarnya tidak berlandaskan kepada prinsip Islami bahkan. Jadi kita harus mengambil tanggungjawab penuh mencintai negara ini dengan hujah-hujah yang benar, kerana mujadalah adalah merupakan salah satu tuntutan dalam Islam. Tabayun juga, menyemak fakta juga merupakan satu yang dituntut. Jadi kita pegang kepada asas-asas nilai ini untuk kita berhujah supaya naratif yang terbina itu benar-benar tepat, ya, dan tidak sewenang-wenangnya menimbulkan kesangsian sesama kita. Tentu saja rasa takut ini akan menyempitkan fikir dan rasa senang pula akan menimbulkan kealpaan, kelekaan. Kita inginkan negara ini berdiri utuh sebagai sebuah negara. Dalam kalangan rakyat yang pelbagai itu mendukung kedaulatan ini kekal. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan dalam hari-hari yang berbaki Ramadan ini kita dapat dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Assalamualaikum.